Masih lagi berkenaan dengan Proton Saga MC3. Kali ini kita dapat update yang terbaru. Untuk Saga MC3 bukan sekadar eksterior powertrain je yang baru, interior juga serba baru. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe channel Mekanik, tekan button subscribe sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sebelum ni kita dah kongsikan berkenaan dengan perkembangan Saga MC3 daripada segi reka bentuk eksterior dan juga powertrain yang baru. Dan maklumat yang kita terima kali ini untuk Saga MC3 akan mempunyai interior ruangan kabin yang serba baru, sangat berbeza dengan Saga MC2 yang sekarang. Tapi sebelum kita bincang berkenaan dengan interior pada Saga MC3 ni, kita tengok video spy shot yang terbaru ni. Okey, video yang kita terima ni, kita dapat lihat reka bentuk hadapan yang lebih clear pada Saga MC3. Kita dapat tengok daripada segi reka bentuk headlight, nampak lebih clear lah dia punya reka bentuknya. Macam seakan-akan seperti reka bentuk lebih kurang sama macam Saga MC2. Korang tengok, ini lampu halogen. Itu yang kita belum sure lagi. Sebabnya setakat ni untuk kereta test drive yang dilakukan oleh Proton untuk Saga MC3 ni memang menggunakan lampu jenis halogen. Dan kalau korang perasan pada bahagian grill untuk video spy shot yang terbaru ni, dia menggunakan reka bentuk grill yang sama seperti Saga MC2, menggunakan reka bentuk infinite wave yang sama. So aku jangkakan untuk variant yang kita tengok pada video spy shot ni adalah variant yang paling bawah sekali lah. Dan untuk variant yang paling atas akan menggunakan reka bentuk grill yang lebih moden, lebih complicated, lebih kompleks berbanding dengan reka bentuk turbo yang ada pada gambar spy shot, video spy shot ni lah. Tapi benda yang sama yang kita dapat lihat adalah penggunaan lampu halogen. Untuk variant yang paling bawah ni menggunakan lampu halogen juga. Untuk model spy shot yang menggunakan grill yang berlainan ni juga menggunakan lampu jenis halogen. So kita harap untuk model yang paling atas ni tidak menggunakan lampu halogen lah. Menggunakan lampu jenis LED. Barulah nampak modern sikit kan. Sebab kita tak boleh percaya sangat kereta-kereta test drive yang sedang diuji ni kan, dia saja je nak bagi kita keliru sikit. Okey, yang pastinya untuk Saga MC3 ni, ini memang confirm Proton Saga akan datangkan dengan 4 variant lah, iaitu variant standard, executive, premium dan juga flagship. Dan aku jangkakan untuk video spy shot ni, gambar spy shot yang terbaru ni, menggunakan design infinite wave yang lebih kurang sama macam Saga MC2 adalah merupakan variant standard dan juga variant executive. Dan untuk gambar spy shot yang menggunakan design grill yang lebih kompleks, lebih baru ni, akan ada pada variant premium dan juga flagship. So jika ini betul, memang nampak sangat berbeza lah antara variant yang paling murah dan juga variant yang paling atas. Tapi kita harap Proton guna je lah reka bentuk grill yang sama untuk kesemua variant. Dan kita tengok gambar spy shot daripada angle yang berlainan daripada atas ni, ini memang nampak clear habis. Saga MC3 daripada segi body shellnya sama seperti Saga MC2, terutama sekali pada bahagian dia punya top head dan juga pada bahagian sisi sama seperti Saga MC2. Cumanya kita akan dapat lihat design rim yang barulah pada Saga MC3. Dan kelainan yang kita boleh lihat, dia punya antena. Untuk Saga MC3 dia dah menggunakan antena jenis shark fin. Barulah nampak lebih clean kan dia punya design. So berdasarkan pada gambar spy shot yang terbaru ni, ini kemungkinan gambaran yang paling terdekat lah untuk Saga MC3. Okey, itu exterior. Ini memang confirm juga Saga MC3 akan menggunakan reka bentuk interior yang serba baru, jauh lebih moden, jauh lebih berkualiti berbanding dengan Saga MC2. Perubahan yang ketara lah kita akan tengok pada Saga MC3 ni berbanding dengan MC2. Kalau kita nak cerita berkenaan dengan selesa, Saga MC2 ni sekarang pun dah selesa kan. Dia punya seat jauh lebih selesa, jauh lebih ergonomik berbanding dengan seat yang terdapat pada segmen yang sama seperti Pro 2 Beza. Even Pro 2 Myvi yang segmen B pun tidak sesedap seat yang terdapat pada Saga MC2.
Betul tak? Dan yang paling best sekali untuk Saga MC3 kali ini akan datangkan dengan design seat yang serba baru. Aku yakin untuk seat pada Saga MC3 ni akan jauh lebih sedap, lebih selesa berbanding dengan Saga MC2 yang memang dah okey. Yang itu memang aku yakin pada Proton. Proton memang setakat ni membuat ataupun memberikan seat tempat duduk yang cukup sedap. Untuk Saga MC3 ni juga akan datangkan dengan layout kabin yang lebih moden. Ini pun kita boleh confirmkan Saga akan menggunakan interior kabin terutama sekali pada bahagian meter cluster dan juga IHU nya akan lebih moden. Dia akan menggunakan jenis floating display untuk IHU, yang mana IHU ni akan mempunyai design yang seakan-akan bersambung dengan meter cluster. Cumanya untuk meter cluster pada Saga MC3 masih lagi menggunakan jenis analog, bukannya fully digital. Kalau Proton nak letakkan fully digital meter cluster pada Saga MC3 ni mungkin akan melibatkan kos yang tinggi dan mungkin Proton terpaksa naikkan harga untuk Saga MC3. So untuk kekalkan harga yang mampu milik untuk Saga MC3, agak logik jugalah untuk Saga ni menggunakan meter cluster jenis analog. Cumanya korang jangan risau, masih lagi ada multi info display pada bahagian tengah berukuran 4.3 inci. Mungkin multi info display yang sama yang kita lihat pada Proton Iris Active dan juga Proton Persona. Bagi aku tak ada masalah daripada segi meter cluster. Yelah, sesuailah dengan segmen dia kan, segmen A sedan yang mampu milik. Yang paling penting sekali IHU. IHU pada Saga MC3 kali ini akan mempunyai design floating display berukuran 10.3 inci, lebih besar berbanding dengan Saga MC2 yang sekarang. Yang paling penting, dia mempunyai quality display yang jauh lebih cantik, jauh lebih sedap, jauh lebih responsif berbanding dengan Saga MC2. Sebelum ni kita jangkakan Proton akan menggunakan IHU 12.3 inci yang sama seperti model S70, X90, X70 kan. Tapi kalau fikir balik agak mustahil sebab design IHU pada model X dan juga S series ni 12.3 inci dia agak panjang. Tidak sesuai dengan size dimension yang terdapat pada Saga MC3 ni yang lebih kecil sikit dia punya kelebaran berbanding dengan model X dan juga S series. So kalau Proton letakkan IHU yang sama 12.3 inci pada Saga MC3, dia akan menjadikan ruang kabin tu nampak agak pelik. So saiz 10.3 inci memang dah cukup sesuai untuk diletakkan pada Saga MC3. Yang paling penting ada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Yang ni pun aku 50-50. Mungkin Saga MC3 ni akan datangkan dengan Apple CarPlay dan mungkin tidak. Tapi kita harap Proton please bawa wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto pada Saga MC3. Barulah gempak kan. Dan kita akan tengok juga layout kabin hadapannya akan mempunyai reka bentuk yang berbeza, reka bentuk event yang baru, dan untuk bahagian door panel pun akan mempunyai reka bentuk yang serba baru. Dan untuk Saga MC3 juga menggunakan jenis meter digital lah untuk kawalan suhu berbanding dengan Saga MC2 yang menggunakan knob kan, kawalan knob yang konvensional kan, tak nampak moden sangat. Dan untuk bahagian center console pada Saga MC3 ni juga serba baru. Dia berbeza dengan Saga MC2, dia punya center console agak rendah, so dia nampak macam murah sikit. Tapi untuk Saga MC3, center console ni akan mempunyai reka bentuk yang agak tinggi sedikit, lebih kurang macam kita tengok pada center console yang terdapat pada Proton Iris Active dan juga Proton Persona. Walaupun desainnya bukan sama seperti Iris Active dan juga Persona, tapi kita dapat bayangkan dia punya center console-nya ketinggiannya lebih kurang sama yang kita tengok pada Iris Active dan juga Persona. Dan selain itu yang confirm juga Saga MC3 ni akan menggunakan steering yang baru juga. Cumanya kita masih tak sure adakah Proton akan menggunakan design steering yang sama seperti S70 ataupun Proton akan buat design steering yang baru khas untuk Saga MC3 ni saja. Tapi bagi aku, untuk mengekalkan harga yang mampu milik, Proton kemungkinan besar akan menggunakan steering yang sama terdapat pada Proton S70 masuk dekat Saga MC3. Bagi aku tak ada masalah. Design steering pada S70 ni pun cukup okey, cukup sedap. Dia tak berapa besar dan tak berapa kecil daripada segi design dia. So bagi aku sangat-sangat kena kalau Proton letakkan steering S70 ni masuk pada Proton Saga MC3. Cumanya aku tak sure lagi adakah Proton akan menggunakan steering jenis electric power steering pada Saga MC3 ni.
ataupun masih lagi kekal menggunakan hydraulic system untuk power steering, kemungkinan besar lah, aku rasa lah, untuk zaman sekarang ni dah jarang lah car maker menggunakan jenis hydraulic untuk power steering. Dan aku rasa lah, ini tak confirm ya, aku rasa kan Proton Saga MC3 ni adalah model yang pertama yang akan diletakkan electric power steering, menggantikan hydraulic power steering yang ada pada Saga MC2. Kalau betul, yang bagus, sebab electric power steering lagi senang nak jagalah. Hydraulic dia bawa sedap, tapi untuk maintenance agak leceh sikit selepas penggunaan 5 ke 6 tahun. So aku harap untuk Saga MC3 ni Proton buang je lah hydraulic power steering tu, guna je lah electric power steering kan. Yang paling penting bukan electric power steering Honda, itu tak dipakai. Okey, itu saja berkenaan dengan Proton Saga. Bahagian, bukan saja bahagian eksterior, bahagian powertrain, malah bahagian interior pun ada perubahan yang sangat ketara. So itu saja berkenaan dengan Proton Saga MC3 2025. Macam aku cakap, kalau ada perkembangan baru, aku akan kongsikan pada video yang seterusnya. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe, sebab ramai sangat tengok ni yang tak subscribe ni, tolonglah support sikit, tekan button subscribe. Assalamualaikum.